Kita akan memulakan perjalanan kita. Semoga Allah Ta'ala melindungi dalam setiap apa pun yang saya lakukan pada malam hari ini. Dan juga doa saya untuk semua yang berada di dalam live saya ini juga. Terima kasih juga saya ucapkan. Semoga Allah Ta'ala mendatangkan segala kebaikan kepada anda semua. Alright, so kita akan menimba satu pengalaman pada malam hari ini. Kita akan bersiar-siar berjalan secara santai-santai di dalam bangunan yang telah ditinggalkan lebih kurang 10 tahun. 10 tahun. Rasanya macam banyak anjing dekat dalam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay, so sepanjang percutian saya yang agak lama, sebenarnya malam ni adalah malam yang pertama setelah hampir rasanya 4 ke 5 bulan saya tidak live. So malam ini adalah malam yang pertama saya memulakan journey eksplorasi malam secara solo. So doa kita semoga perjalanan ini sangat-sangat dipermudahkan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Oi, banyak gila anjing tu. Banyak gila anjing. Sumum bukum umi ufahum la yarju. Sumum bukum umi ufahum la yarju. Sumum bukum umi ufahum la yarju. Kat mana dia duduk tu? Hilang. Lari dah dia. Dah lari. Banyak. Uncle, thank you. Banyak. Banyak anjing dekat depan tu. Paling batu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ui, dia tunggu dekat tangga lah. Terima kasih. Ya Allah. Siapa tu yang sampai dah purple tu? Thank you so much. Terima kasih yang berterbangan dengan love. Berterbangan dengan roses. Thank you so much. Okay, sekejap lagi saya Olive House. Thank you. Salam jumpa lagi kita. Alhamdulillah. Allah Ta'ala memberi keizinan kepada saya untuk memulakan eksplorasi malam saya pada hari ini setelah sekian lama saya bercuti. So anda semua sememang-memangnya memberi inspirasi yang sangat hebat pada saya. Okey, tanpa anda saya tidak akan kuat untuk melakukan eksplorasi ini lagi. So pada malam ni alhamdulillah pada siang hari tadi saya dah dapat satu suntikan semangat yang saya rasakan sebenarnya masih ada lagi yang menantikan kehadiran saya. Alhamdulillah, syukur. Okey. So kita akan berjalan santai-santai di sini, okey. So bangunan sekolah ni, bangunan college ini sebenarnya betul-betul berada di tengah-tengah Bandaraya Johor Bahru. Okey, di sebelah kanan saya ini ada classroom dan juga ada bilik pejabat ataupun bangunan pentadbiran. Sekiranya saya silap, so sesiapa yang berada di dalam live saya ni yang pernah belajar atau menuntut di college ini, sila perjelaskan ataupun sila betulkan. Alright. So kita jalan santai-santai malam ni. Kita tidak ada membuat apa-apa seruan. Kita tidak ada memanggil apa-apa entiti pun. Hanya sekadar kita merasakan satu nikmat suasana malam yang lain daripada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alright, so saya dah tak nampak. Tim saya ada dekat depan sana pintu masuk tu. So diorang tunggu dekat sana. So saya akan berjalan sendirian di sini. Doakan yang baik-baik, datanglah dengan komen yang padu dan bernas. Saya belanja anda. Saya belanja anda view malam di sini. InsyaAllah Ernie. Terima kasih yang baru sahaja bersahabat dengan saya dan juga terima kasih
yang tidak terhingga, yang bantu saya tapping love, yang bantu saya share live saya ni. Alhamdulillah, thank you guys. Thank you so much. Di manakah anjing tadi? Macam kekurangan cahaya lah. Okay. Ni agak jelas sedikit kan? Awal lagi. Wait. Kat mana agaknya mereka pergi? Saya kena pastikan dulu anjing yang banyak-banyak tadi ke mana. Sebab dia berada di kawasan ini sahaja tadi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Uncle KB berkongsikan live saya. Waalaikumsalam. Pian jengking merah. Okey, saya masih lagi berada di luar bangunan. Ini. Mama Sheila, thank you. Mama Mikael. Yat, thank you Yat. Zuliana, thank you. Sharifah, thank you so much. Bismillah. So bangunan ni dia ada beberapa blok kelas. Okey, kita nampak depan sini ada satu blok dan di sebelah kiri sana pun ada terdapat satu sambungan blok juga. Okey, tetapi mereka sudah berpindah pada tahun 2015. Kolej ini telah berpindah ke bangunan yang baru setelah mereka ada bangunan yang lebih besar disebabkan oleh ramainya jumlah pelajar. So untuk menampung tu maknanya bangunan ini sudah tak tertampung lah dengan jumlah pelajar yang begitu ramai. So mereka telah membuat bangunan yang baru. Kalau saya tak silap, bangunan baru mereka adalah di Kota Tinggi. So bangunan ini sememangnya sudah tinggal begitu sahaja semenjak tahun 2015. Tidak ada sesiapa pun lagi yang mendiami ataupun menggunakan ataupun menduduki bangunan ini sehinggalah ke hari ini. Mungkin mereka ataupun kerajaan ada planning untuk membaik pulih. Saya pun tidak pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Rabbi subhanallah. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Sekarang saya masih berada di tingkat bawah. Ini adalah pejabat pentadbiran di bahagian depan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kita tengok kat situ. Lesen tu tahun 2015. Sayang. Memang agak sayang. Okey, jom. Ni yang scary. Ini adalah part yang agak scary di tingkat bawah. Dah terbengkalai habis. Dekat
belakang tu kita tengok ada semak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hai Mimi, salam mak. Finally live kembali dari saya mula-mula pregnant. Sampai dah beranak dah. Okey. Kenapa Bugis tu nak suruh saya pergi ke semak tu buat apa? Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berjalan naik ke tingkat atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Yang tu yang memang dah habis. Dah hampir musnah dah ya. Kalau kita tengok bangunan yang di depan tu. So saya akan melangkah naik ke tingkat atas, tingkat 2. Kita akan bersia-sia di tingkat atas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kat sini macam ada laluan. Macam ada jambatan laluan. Siang tadi saya tak lalu sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Kenapa sebelah ni macam ada cahaya? Bismillah. Angin, alhamdulillah sejuk angin malam. So ni adalah tingkat 1. Saya baru saja memulakan journey di dalam bangunan ini. Ya betul. So far memang saya seorang je lah dekat sini. Ni adalah di sekeliling saya. Okey. Depan saya, kiri saya, kanan saya pun sini. Alright, so kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Nurais. Alhamdulillah, salam rindu kembali. Alright, so kita jalan. Kak putih tu apa? Ku putih. Mana? Pintu. Dinding. Bismillah. Oh, la ilaha illallah. Dah sampai toilet. Cepatnya sampai toilet. Oh. Bilik mandi. Bilik air staf wanita. Bismillah. Oh, Allahu Akbar. Olive kan. Cubalah.
komen yang baik-baik. Kita nak tengok satu-satu ke? Biar dulu. Kita keluar dulu. Kejap lagi kita datang balik. Kolej ini dah ditinggalkan pada tahun 2015. Pada tahun 2015, Kolej Yayasan Pelajaran Johor telah berpindah ke kolej yang baru di Kota Tinggi. Macam ada benda yang tengah memamah sesuatu. Ya betul, di Johor Bahru. Kolej ini terletak di Johor Bahru. Oops. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Kolej YPJ. Bagi sesiapa yang baru saja masuk malam ni, kita berada di Kolej Yayasan Negeri Johor Darul Ta'zim. So dekat bawah tu, siang tadi kita tengok, dekat bawah ni dia ada satu macam tempat apa nama, diorang bercucuk tanam, apa panggil, ya Allah, macam tempat untuk landscaping lah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Aku baru nak mencangkung kat sini, terkejut. Allah Rabbi, angin. Siapa tu? Dah naik tegang dah ni urat tengkuk ni. Ulat tengkuk dah jadi. Urat tengkuk. Alright, so kita jalan. Siapa tu? Siapa itu? Okay. So dekat depan tu, di depan sana tu, you all ada nampak tangga. Tangga tu dia menuju ke kantin tau. Nak kata angin kuat, tak juga. Korang tengok. Tak. Dekat sana je tadi angin tu kuat. Dekat dinding tu. Nyanyi mak. Jangan nyanyi. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Ada sesiapa di sini? Manusia atau sebaliknya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok sini dulu. Dekat pokok nampak seram.
Betul-betul dekat tingkap. Tapi dekat laluan tu memang angin agak kuat yang luar biasa sedikit. Sebab bila saya dah menyeberang ke sini, tak ada angin. Tiada angin. Pokok pun tidak bergoyang. Tidak bergoyang sama sekali. Kita pin location ni. Kita tengok. Kita tengok location ni. Kita tengok dekat sini. Ada aura-aura yang lain-lain tak? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, boleh tahan. Sekejap tinggi. Tinggi guys, tinggi. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, memang dah over limit. La haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hello. Ada orang ke? Hello? Ni mungkin tempat bilik tayangan kot. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jalan lagi, jalan. Kita naik atas. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita jalan, kita pergi ke kawasan kantin tu, kita naik ke tingkat atas. Hello? Hello? Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Koridor ni memang dah tak ada railing. Aduh. Naik tingkat atas. Bismillahirrahmanirrahim. Naik tingkat atas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Siapa pula yang bergelak? Amin, amin. Thank you, Alung. Jom, naik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mujur dekat tingkat atas kali ni masih ada railing. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan, kuatkanlah semangatku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, kuatkanlah semangatku. Jauh lagi tu. Kita nak jalan sampai dekat hujung sana, guys. Kita nak jalan sampai hujung college ni. Depan sana tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelas juga. Ini adalah kelas. Sekarang saya berada di tingkat 3. So sebenarnya di atas ada lagi another level lagi, tingkat atas. Kita cuba jalan dekat koridor ni dulu. Bilik kuliah 3. Bilik kuliah 3. Terima kasih ya Allah, ya Tuhanku. Alhamdulillah. Anda betul-betul memberi saya inspirasi, betul-betul memberi saya semangat pada malam hari ini. Walaupun dah lama saya dah kurang bersemangat untuk membuat eksplorasi malam, tetapi malam ni dan siang hari tadi dengan hadirnya anda semua membuatkan saya betul-betul rasa kuat dan terpanggil untuk memberi satu acara hiburan malam untuk anda. Walaupun hiburan ini yang agak tak tahu nak cakap macam mana, degup jantung tu. Okey. Untuk makluman bagi sesiapa yang mungkin baru je masuk, okey, salam perkenalan, salam persahabatan daripada saya, The Mak Tiris. Mungkin ada yang belum lagi, mungkin ada ramai lagi yang belum lagi mengenali saya. Sila-silalah bersahabat dengan saya. Semoga asbab daripada persahabatan kita didatangkan dengan 1001 kebaikan. Mungkin pada anda yang tak berminat dengan jenis eksplorasi malam saya, anda merasakan ini adalah sesuatu yang membuang masa, tetapi tidak bagi saya dan juga tidak bagi anak-anak tiris saya yang tetap kekal setia dengan saya walaupun telah lama mak tinggalkan you all. Sepurnama lamanya wahai anak-anakku. Ni sebenarnya nak sedapkan hati je ni. Nak sedapkan hati. Alright, thank you. Terima kasih yang juga berkongsikan rezeki dengan saya. Terima kasih juga atas luangan masa anda yang anda apa tu? Cik Hayu, thank you. I saw something. Jalan dulu. Jalan ke depan dulu. Ada siapa-siapa tak tadi yang screenshot? Manalah tahu kalau melekat ke benda tu dekat screen handphone anda. Kita tak tahu apa benda. Mungkin lepas ni kita boleh tengok balik recording video dan kita tengok apa yang kita nampak tadi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, ni kita jalan sampai kat hujung, lepas tu kita naik tangga atas. Ni koridor ni.
Kita jalan sampai dekat hujung sana. Lepas tu kita naik tingkat atas. Macam tadi tu ada nampak something lah. Saya macam ternampak something sebenarnya. Yang tergantung. I tak tahu you all boleh nampak tak tadi. Amin, amin. Thank you Tuah. Okay. Di sebelah kanan saya ni ada toilet sebenarnya. Ada toilet. Gelap. Gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Depan ni toilet tau. Ya betul, saya seorang tapi tim saya berada di base. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan dulu, okey. Kita tak masuk toilet dulu, kita jalan dulu sebab kita takut nanti akan mengganggu pergerakan journey eksplorasi. So better kita terus jalan ke depan dulu. Saya rasa angin, tapi saya berpeluh-peluh. Tiba-tiba dekat sini jantung saya berdegup sangat kencang. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim. Ini kesan yang terbakar siang tadi kita nampak. Tak tahulah apa. Hop. Hello. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala Nuhin fil alamin. Agak cemas. Agak cemas saya. Bismillah. Apa kata kita buka, kita tengok energi dekat sini. Pokok pinang ni sesuatu betul lah. Oh, jangan berdiri dekat belakang tingkap ya. Jangan sampai ada sesuatu pula gang yang menghulur pula. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak tahu sebab saya rasa bulu roma saya semua berdiri dekat sini. Kita just find out, tengok ada apa-apa energi yang luar biasa tak di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Benda kat kaki aku merayap. Sabar, dia kata. Sabar, mak, sabar separuh daripada iman. Ayam. Waalaikumsalam. Alright, sini terhenti. Hello. Nak masuk tak? Basuh, thank you. Jalan. Kita nak pergi kat kantin. Nak tengok apa? Nak tengok makcik kantin masak apa hari ni.
Semakin lama, semakin besar pokok keladi ni. Ush, tak boleh tolak pintu. Bilik kuliah 14. Oh. Bismillah, jom jalan. Oi makcik kau. Oi kaca. Kaca. Terima kasih yang berkongsikan live saya. Thank you so much. Terima kasih juga yang berterbangan dengan gift-gift tu. Berterbangan dengan roses, berterbangan dengan apa saja rezeki yang anda kongsikan bersama dengan saya tu. Alhamdulillah. So, kalau korang tengok sahabat-sahabat kita yang berkongsi rezeki tu, jemputlah sayang-sayang semua. Bersahabatlah dengan sahabat-sahabat kita yang sangat pemurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Ice cream. Bismillahirrahmanirrahim. Mana aku di sini? Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Ada sesiapa ke di sini? Ada sesiapa di sini? Ada sesiapa di sini? Pintu ni satu tak boleh terbuka. Tapi kalau ikutkan, tak ada apa dalam ni. Tak ada apa. Kosong. Oi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Singit dah. Turun. Kita turun. Kita naik. Ni tak ada naik. Kita turun. Bukannya tadi saya tengok bangunan ni ada satu lagi floor naik atas ke? Dia salah kira. Ni ada ujung sana lagi. Ui, sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nak pergi kantin bawah lagi guys. Bawah lagi satu tangga. Bawah lagi satu tangga. Sekarang ni saya nak kena berehat dekat sini ke? Macam tak boleh nak rehat dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang melambai dekat depan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang melambai.
Saya dekat tangga lagi ni. Aduh, tergedu sekejap. Nak pergi ke hujung? La haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dekat ujung tu tembok. Allah Rabbi subhanallah. Assalamualaikum. InsyaAllah boleh lagi. Boleh lagi. Boleh lagi. Bawah. Dah sampai kantin. Ya Allah, tadi kasut tu buka. Sekejap. Aduh. Stay sini sekejap. Saya buka sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillah. 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 Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Ui. Ni level macam underground ni. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, lindungilah aku. Sesungguhnya sepertinya aku melihat akan dunia yang lain di sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kantin ni nak order apa? No. Allah. Wait. Kita ambil view je, rasa. Oh. What? Oh. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah. Pusing. Tenang. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Allahu Rabbi subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah. Wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah. Jangan sesiapa menyukuri aku. Kita naik tingkat atas. Tingkat atas yang ada langsir. Makmal. InsyaAllah. Putus separuh semangat. Perempuan ke? Makcik kantin. Mungkin. Lemah pula kaki saya. Okey, saya sampai dekat depan tu. Kenapa lampu toilet tu macam ada menyala? Kenapa ada lampu menyala? Ada orang ke? Ke reflex? Oh, reflex kot. Kat sini lega sikit. Dah tak
Tak tempat dah. Dah tak sempat dah saya nak buka EMF. Ada makcik kantin. Tak sangka makcik kantin ada on duty malam ni. Lampu nyala ke? Saya nampak reflect lampu tadi daripada sini. Saya tengok macam ada satu kelasnya yang terang. Saya ingatkan tadi toilet. Tapi tak ada. Sebab saya dah sampai dekat depan ni. Tidak ada satu pun kelas di sini yang dinyalakan apinya. Saya pun tak tahulah makcik kantin tu manusia ke atau sebagainya. Sebab dekat nak keluar pintu tandas tadi dekat bawah tu. Bilik pensyarah. Scary juga ni bilik ni. Kalau you all tengok, masa operasi dululah kan. Bilik pensyarah ni betul-betul dekat hujung. Lepas tu pintu nun jauh di hujung sana tu. Siang tadi mungkin saya tak perasan bilik ni. Bismillah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Ada sesiapa ke di dalam? Bilik ni ke yang terang tadi? Ada sesiapa di dalam ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Bismillah. Hello. Oi. Jom kita balik tengok ada orang tak. Hello. Oi, mak kau. Oi. Tak ada apalah, kosong. Besar sampai ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ui. Kosong. Ui, scary. Terkejut. Asal dia macam ni? Tak ada apa, kosong. Tapi dekat hujung tu ada tangga. That's why. Begini bilik pensyarahnya. Aduh.
Bilik pensyarah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita naik tingkat atas. Hello? Ada sesiapa di tingkat atas? Makcik kantin panggil, tak apa. Nanti dia WhatsApp saya lah tu. Saya dah malas nak jumpa dia dah. Banyak appointment lain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Okey, kali ni kita tenang. Kita tenang-tenang aja. Tak usah gusar. Tak usah kelam kelibut. Makmal sistem digital. Okey. Alright, ni tak boleh main-main. Saya baru teringat. Okey, dekat sini kita tak boleh main-main. Sebab apa yang berlaku pada siang hari tadi. Energi dekat kawasan makmal ni memang agak sesuatu yang boleh dikategorikan ada energi yang seram di sini. Ada satu energi yang sememangnya lain daripada yang lain. Keadaan dan situasi di sini boleh juga saya samakan dengan keadaan makmal bedah yang pernah saya lawati sebelum ini, yang pernah kita buat satu eksplorasi malam di sana, iaitu di makmal bedah. Dekat makmal ni kita akan dapat satu rasa ataupun satu energi yang nak sebut pun dah terpintal-pintal lidah. Dia memang ada satu energi yang memang saya tak boleh nak gambarkan bagaimana. Hanya saya yang berada dekat sini yang betul-betul saya dapat rasa satu energi yang memang sememangnya lain daripada yang lain. Siang tadi saya rasa ada satu kain langsir tersangkut kat sini. Ke kain langsir tu dah ke sini? Ataupun bilik yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni tempat PLKN, bukan? Okey, ni adalah College YPJ. College YPJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Ya, betul. Saya berada di dalam ni. Sepanjang eksplorasi saya ni, saya mengeksplorasi secara solo, secara berseorangan, tetapi tim saya berada di depan, di pintu masuk kolej ini untuk memantau sekiranya ada apa-apa mungkin gangguan daripada luar. Oh, sinilah. Oh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin.
Rasa yang ni, bukan yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi subhanallah. Wih, dah tanggal ni anak-anak. Okay, so ni sampai sini je. Di sini adalah penghujung, ni adalah hujung. Tadi sampai ke atas sana lah. Mana pula saya kira tingkat depan tu sampai ke 4 tingkat, 3 tingkat je guys. Salah, tersalah. Aduh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kejap, bagi saya masa. Bagi saya masa. Bagi saya masa. Tinggi. Ada. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allahu Rabbi subhanallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ada bunyi pintu.
Macam ada bunyi pintu tadi. Boleh dengar ke? Op. 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 Hello. Oh. Lihat ni kat atas. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa belakang pintu ni? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Aduh. Jalan. Allah Rabbi subhanahu wa ta'ala. Sekarang kau lah nak buat apa? Angin lah tu, angin lah tu. Angin. Oh. Hai. Main tolak je. Ha? Turun. Tak apa. Jangan sabar. Sekarang pukul berapa guys? Sekarang jam berapa? Tengok jam. Dua 12.37. Mana dia? Mana kau? Di mana?
Apa benda tu sekat kakak? Cari diri sekejap. Ui, kejut. Ingatkan Sari tadi. Sari mana? Jangan main-main sama aku dong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Nak main-main. Tak kena. Malam ni tak kena gaya. So, last video one. Saya rasa tudung pun dah nak tertanggal ni. Kanak-kanak, ada budak Indon. Ada budak Indon dekat dalam. Tak tahu anak Indon mana agaknya tertinggal kat dalam lab tu. Lain macam dia ajak bergurau tadi kan. Okay, saya dah sampai Dewan. Minum sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. So depan saya ni Dewan. Saya dah agak okey. Sekarang. Ada tak sesiapa yang pernah tengok live sebelum ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ada sesiapa tak yang pernah tengok live sebelum ni? Live di sini. Yang mungkin mereka ada terjumpa dengan kanak-kanak Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap ya, saya tak baca komen. Okey. Ada tak?
Ada tak sesiapa yang pernah masuk live Para ke? If, thank you If. Lama tak nampak If. Thank you for the gift. Cik Hayu, terima kasih berterbangan di angkasa. Terima kasih yang baru saja bersahabat dengan saya. Depan saya ni stage. Okey. Siang tadi, mungkin sebab siang tadi tu dah hampir-hampir waktu maghrib. Dekat kawasan ni ada satu energi yang agak kuat juga. Ada satu energi negatif. Oi. Mak engkau. Oh. Tim, ada siapa-siapa tim kat dalam ni tak masuk toilet? Ada tim saya yang masuk toilet tak? Tak ada? Sekilas ku terpandang dalam toilet. Oh ya Allah. Kita jalan dulu ke depan. Lain macam. Ni tak jauh sangat dengan tim saya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Cuba kita diamkan sikit lampu. Jangan kamu budak. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Jangan macam-macam ya. Lain. Saya nak buka EMF. Kita tengok dekat sini. Ada tak energi yang lain-lain sikit? Tolong EMF. Wow. Naik. Tinggi rendah. Naik turun macam jantung saya juga. Okey, kita jalan ke ujung. Tengok ujung tak? Oi, mak. Ya Allah. Hello. Korang ada sini ke? Dekat Dewan ni je kot. Pelik. Ya Allah. Allah Rabbi subhanallah. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Main lampu. Main lampu. Oh. Siut. Dah kenapa? Tukar lampu. Sekali je lagi saya pusing.
Kita ambil lampu lain. Okey, sekali je lagi. Okey, saya tukar lampu. Masuk lalu pintu yang depan sekali last. Lampu. Oh, suspend. Lampu kau mati. Ya Allah. Macam-macam. Allah, okey, kita masuk sini pula. Kita masuk yang hujung ni, last. Jangan cakap tim saya tak buat kerja. Okey, saya baca komen ni. Jangan kata tim saya tak buat kerja. Saya yang tak bagi tim saya masuk. Okey? Saya yang tak bagi tim saya masuk. Tim saya dah panggil saya suruh keluar tu. Dah menjerit-jerit dia orang dekat dalam ni. Suruh saya keluar. Last guys, last. Okey? Kita masuk kat dalam ni. Last. Satu round je sampai hujung tu kita balik. Okey? Bagi saya puas hati sekejap. Aduh, lampu ni pula yang kecilnya amat. Apa ni kecil sikit. Masalah ni dah maksimum dah. Okey dah. Alright, dah okey dah kan? Betul, okey betul. Tim saya, moderator saya semua dah suruh saya balik dah. Last je, last. Okey, last kita masuk dalam ni. Satu round jalan sampai belakang tu. Kok-kok budak tu ada lagi datang. Kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yo, janji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lari satu kali. Apa, nak buat speed run ke? Kejap lagi kata golek kan. Masalahnya ada kaca-kaca ni bawah ni. Lag. Allah. Lag lah pula. Sekarang lag ke? Ui, ada lubang 2. Kau rasa? Lag ke tak ni? Slow and steady. Bismillahirrahmanirrahim. Kat mana bunyi titisan air tadi? Perhatian. Sebelum meninggalkan bilik ini, pastikan anda menutup switch. Allahu Rabbi, subhanallah. Main lagi dengan lampu ni. Ni dah lampu kedua. Okey, kita jalan santai-santai. Tacut. Kali ni kalau lampu saya mati lagi, saya akan lari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu yang blok sebelah tadi tu. Untuk tembus ke Dewan. Jangan lari. Bahaya.
Bahaya non. Kita tengok akar-akar ujung sana tu. Woi. Ada yang gegarkan pintu ke? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, becak. Basah. Dalam keadaan yang sedemikian, kebiasaannya lah. Bila kita melihat dalam satu kawasan yang agak lembap dan gelap, sudah semestinya akan ada sesuatu yang suka akan keadaan tempat ini. Jom, jalan ke depan. Okey, last. Dah, sampai ujung. Bengkel pendawaian elektrik. Patutlah kita tengok wayar elektrik berselirat di sana dan di sini. Okey, belakang ni Semak Al-Samun. Dah, jom jalan. Dah, balik. Dah, okey, jom. Chalo mere bye. Dah, baliklah. Hello. Kenapa ada bunyi orang dial handphone lah? Hello. Lu dengar tak? Macam ada bunyi orang dial handphone. Hello. Assalamualaikum. Woi, lantak kau. Empat minit lagi. Dia dagil. Dia dial panggil geng. Masalahnya tak ada orang, guys. Tak ada pun. Kursi terbongkang je yang ada. Siapa yang nak panggil? Nak panggil siapa? Ya, kita tunggu. Sampai pukul 12 malam kita keluar. Boleh? Kita nak tunggu orang dial lagi. Aduh. Okay dah. Baliklah. Bikinlah tim saya. Alright. Okay. Alhamdulillah. Macam mana saya nak flip kamera? Tudung saya ni dah macam nak terbuka, dah nak tertanggal lah. Okay. Saya dah keluar. Alhamdulillah. Tidak ada perkara yang tidak diingini.
berlaku. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah. Apa dia tulis tu? Keselamatan. Jom, okey. Kita pergi dekat station. Seharum bunga yang sedang mekar. Okey dah. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Tamat juga pengajian kita pada malam hari ini. Syukur kepada Allah. Budak tu pun dah tinggal kat situ. Sekejap ya, kita duduk sekejap. Minum air. Okey, dah sampai dah dekat sini. Siapa tu yang terbang-terbang tu? Eve, thank you Eve. Okey, saya dah sampai dekat sini. So, diorang memang ada dekat depan ni je. Dekat depan ni sahaja. Kita duduk sekejap. Okey. Nampak tak tu tim saya tu? Nampak tak tu Tokyo H&D John Smash Burger? Dia dekat sini. Malam ni diorang cuti. So dia ada dekat sini, dekat tapak ni Alright, so Alhamdulillah kita dah berakhir journey pada malam ini. Syukur kepada Allah. Tidak ada perkara yang tidak diingini berlaku. Ada jugalah beberapa perkara kecil yang berlaku. Ada juga beberapa gangguan kecil yang berlaku. Tetapi Alhamdulillah segalanya yang Allah tempatkan, segalanya yang Allah beri tu dapat saya atasi. Dedi Nizam, thank you so much. Nur Hikmah, thank you so much. Terima kasih. Walaupun dah habis ni, still Alhamdulillah masih ada lagi 681 mata yang memandang. So apalah salahnya sekiranya kita ni sama-sama bersahabat, bersama-sama dalam live ni. Tak ada yang rugi, malahan untung-untung sahaja. Untung sahaja, tak ada yang rugi. Okay, Sharifah, thank you so much kepada tim-tim saya, tim-tim moderator. Along ada dekat situ, Cik Hayu, Nur Hidayu, Cik Hayu, Nur Hidayu, Abel Sempoy, Sabaria, Sky Hana, Akak Madiha pun ada, Dinosaur pun ada. Nasha, thank you for the first gift. Zuliana, thank you so much. Ayu. Okay. Pai, Ika, Permata Hati. Dah lama dah kita tak bersua. Umi Habib Medina. Okay. Pen Merah pun ada, Syarila pun ada. Salam rindu semua. Salam rindu bersua kita kembali. InsyaAllah pada hari-hari yang akan mendatang saya akan cuba sebaik-baiknya untuk mencari ruang dan masa untuk memenuhi kehendak rakan-rakan saya yang berminat dengan journey eksplorasi malam saya. Malam minggu depan kami tunggu. Jangan tak tunggu. Alright, thank you Ernie. Thank you so much. Terima kasih. Salam sayang daripada saya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga. Ya Allah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang telah berkongsikan rezeki tu. Semoga Allah Ta'ala sahaja yang membalas akan segala rezeki yang anda kongsikan bersama dengan saya. Okey, sebelum kita mengakhiri journey ni, sebelum saya akhiri live saya ni, ada tak naik? Saya berkongsikan sedikit D1 number 14. League D1. D1 dah jauh dah ke bawah saya. Habis tu asyik ponteng aja. Berkurun-kurun meninggalkan live ni kan. Berkurun-kurun meninggalkan anak-anak semua. Berpeluh-peluh. So sekarang ni baru muncul kembali. Tapi walau bagaimanapun saya tetap bersyukur. Walaupun lama saya tidak berada di atas stage live TT ni, tetapi nampaknya masih lagi ramai yang masih tidak melupakan saya dan masih lagi menggunakan ring saya tu yang sangat saya rasa bangga tu. Ya Allah, terima kasih Sharifah, thank you Sharifah. Sharila, thank you so much. Terima kasih, saya bangga. Saya juga berterima kasih semua yang membawa nama saya tu. Walaupun lama saya hilang daripada radar, lama saya duduk dekat bulan, tapi akhirnya saya dapat kembali ke bumi bersama-sama dengan anda. So mudah-mudahan dan doakan saya tetap kuat untuk
membuat eksplorasi ni. Sebab eksplorasi ni salah satu juga daripada aktiviti saya untuk healing-healing, untuk tenang-tenang, untuk relax-relax, untuk menukar-nukar, melepaskan stres-stres kerja seharian. Alhamdulillah. So, kami tak pernah lupakan mak. Alah, so sweet. Korang dah pergi tak cari aiskrim yang saya makan tu? Pergi cari tu dekat jajan viral tu. Sedap gila. Sedap gila. Manis-manis dan masyam-masyam sikit ada. Okey. Saya pun rindu sebenarnya. Rindu sangat-sangat. Tetapi apakan daya, terdapat 2-3 halangan yang tidak mengizinkan saya untuk mengeksplorasi. Assalamualaikum Kak, lama dah tak tengok Akak explore. Thank you Pen Merah, thank you so much. Okay, sebenarnya ada beberapa kekangan lah yang menyebabkan saya tak dapat menjalankan aktiviti eksplorasi ni, tetapi saya tetap masih ingat dan masih akan rindu pada aktiviti eksplorasi ni. Saya sedaya upaya menguatkan diri saya, mengumpulkan kembali tenaga, energi dan rasa keberanian tu selepas saya kehilangan abang saya yang tersayang, yang merupakan salah seorang daripada pendukung semangat saya sepanjang eksplorasi saya ni. Semenjak kehilangan dia tu, memang saya amat rasakan satu kehilangan yang besar. Abang saya dan juga isterinya. Setelah beberapa bulan isterinya pergi, kemudian abang saya pula dijemput ilahi. So selepas itu saya memang sangat down sebenarnya. Sangat down. Saya nak buat aktiviti ni macam tak ada semangat. Salah satu daripada, bukan salah satu sebenarnya, ramai sebenarnya yang datang, yang tag saya, buatlah lagi, datang. Dan sekarang ni ada kakak saya, ada anak-anak sepupu saya, ada anak abang saya yang memberi kekuatan pada saya. Ada saya punya tim saya yang terkuat-kuat, sangat memberi semangat tu. Sharifah, Ika, Heshendi, Pak Yvonne yang selalu ada membantu saya, assist saya dengan apa dalam keadaan sekalipun. Sangat kuat. Dan you all semua ni, bila saya buat VTT tu, you all datang dengan komen-komen tu. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya saya ni amat sangat berterima kasih. Sebab kita ni tak pernah boleh nak dapat doa daripada sesiapa pun, kecuali doa tu memang datang daripada hati masing-masing untuk nak mendoakan akan kebaikan diri kita ni. Itu merupakan salah satu rezeki. Salah satu rezeki yang Allah datangkan kepada kita. Okey, tadi saya nampak ada kata apa, Akak ceritakan sikit. Saya pun sayang juga, Nur Azidah. Salam takziah, thank you, terima kasih. Thank you, Mak nampak kurus sikit. Betul. Betul, sebenarnya saya dah lose weight juga. Saya bukannya saya tak diet, tapi saya terturun berat badan sendiri. Mungkin sebab keadaan. Salam takziah, thank you, terima kasih semua. Cerita sikit, Mak, kejadian dekat dalam tadi. Dalam mana? Dalam kereta? Dalam kelas? Dalam tudung? Dalam baju? Okay, jok. Okay. So, apa yang berlaku sebenarnya? Okay, dalam eksplorasi ni, okay, kita share sikit kalau ada yang nak mendengar lagi lah. Berpeluh-peluh ni panas. Kan kalau nak buka spek ni tak nampak pula. Dah membaca Al-Maklum lah kan, ciri-ciri orang dah tua macam ni. Pak I dia hantar kucing, thank you. Alright, so macam ni. Saya masuk tadi dekat sini. Petang tadi pun sebenarnya ada certain tempat tu kita dah rasa memang ada energi yang lain-lain lah, yang memang energi tu memang kita tahu akan keberadaan sesuatu sebenarnya. Alright, so saya tak tahu apa experience para-para ataupun tim-tim explore yang masuk sebelum saya. Tetapi apa saya ceritakan daripada pengalaman saya sendiri, apa yang saya jumpa pada malam hari ni merupakan kisah-kisah ataupun kejadian-kejadian yang betul-betul benar-benar berlaku. Apa yang saya jumpa, apa yang saya rasa, paling kuat first masa saya nak pergi ke kantin. Dekat situ sebenarnya dah start ada pintu, ada bunyi pintu. So dekat situ memang kita dah nampak kelibat. Lepas tu saya lari, saya pergi turun ke bawah, ke bahagian kantin.
X-Team, thank you X-Team. Pak I, thank you. Tak habis-habis lagi dia petik tu. Okay. So, apa nama ni? Masa dekat kantin tu, memang ada satu rasa yang memang agak-agak ngeri sebenarnya. Saya sendiri pun walaupun saya bukanlah nak kata kental, tapi walaupun saya ni cuba kuatkan diri, tapi dekat kantin tu saya rasa memang rabak sikit sebenarnya. Memang saya dah rasa hampir tewas. Memang satu energi yang memang kuat sangat. Sebab siang tadi dekat situ pun memang dia dah ada memang dah ada satu bayang-bayang tau dekat tangga. Dekat tangga semasa saya menuruni anak tangga untuk pergi ke kantin tu, dekat tingkat atas memang masa tu kita nampak ada kelibat. Kelibat tu dah nak turun ke bawah. Lepas tu bila saya dah turun tadi, saya nak melangkahkan kaki sampai ke anak tangga yang last tu, memang saya dah memang kalau ikutkan hati sebenarnya dah tak kuat dah. Tapi kita cuba lawan juga. Dan bila saya dah turun, memang kita jengah kat dalam kantin tu. Saya yang nampak, saya tak tahu you all nampak ke tak nampak, tapi memang ada kelibat seorang makcik dekat situ. So ada satu kelibat makcik dekat kantin tu. Kalau mungkin siapa-siapa nak rasa, boleh pergi sekarang. Okay? Yang itu wallahu alam lah, saya pun tak pasti benda tu sama ada saya punya bayangan ke ataupun memang ada benda yang memang cuba nak mendekati saya. Tapi memang memang ada sebenarnya. Sebab daripada awal pun bila saya berjalan tu, memang saya dah mula mendengar seperti ada macam suara bisik-bisik. Suara bisik-bisikan tu daripada mula saya naik tingkat 3 dan terus ke tingkat 4 tu. Kat situ pun memang dah ada dah suara-suara. Dan kemudiannya dekat lab. Dekat lab tu memang dia kacau. Dekat lab tu memang dia kacau. Dekat situ lama-lama yang saya dapat rasa satu energi. Apa yang ada dekat situ memang ada seorang budak. Seperti budak Indonesia. Budak kecil. Kalau kita dengar daripada rasa hati saya rasa memang budak Indon. Tak tahulah, ada mungkin anak orang Indon ke, ada apa ni, beranak senyap-senyap kat sini ke, ataupun ada budak yang mati dekat sini ke, yang dibunuh ke atau sebagainya. Kita pun tak tahu. Sebab kalau saya nak tahu daripada mana asal usul budak tu, kita kena duduk sini lama lagi. Sebab kalau last time abang saya ada tu, mungkin kita boleh berinteraksi. Tapi apa yang tim saya nasihatkan saya untuk tidak lebih daripada yang sepatutnya. Maksud dia, saya kena jalan untuk explore sahaja. Jangan lebih-lebih. So saya berjalan, saya membuat eksplorasi ni pun atas nasihat orang-orang di sekeliling saya lah. Suara tu macam dekat dengan mak ya, betul. Tapi kalau saya dekat atas tu tadi, saya tak boleh nak cakap, korang ni kenapa bisik kat telinga aku? Kenapa kau bisik? Saya tak boleh nak tegur macam tu. Sebab kalau saya tegur, perjalanan saya makin akan diganggu. Contohnya macam tadi, bila saya dah mula menegur dia balik, budak tu, dia dah mula lah macam dia buat hanky-panky, dia duk kacau-kacau. Dia dah mengacau emosi. Itu yang saya tak nak. Nanti kan you all cakap, budak tim saya ni tak bekerja pula. Okey, bukan dia orang tak bekerja. Sebenarnya sepanjang jenis saya ni, kalau boleh memang semaksimum yang saya boleh tahan tu, saya memang tak bagi tim saya ni masuk. Selagi saya tak pengsan atau kejong kat dalam tu, so biarkan sampai saya boleh jalan keluar. Sebenarnya macam tu. Konsepnya begitu. So bukanlah tim saya ni tak bekerja. Diorang tu jenuh menjerit-jerit kat dalam tu. Dia tag saya, suruh patah balik. Rehat dulu. Okay. So yang last kali dekat dalam dewan. Dekat dalam dewan tu, bila saya keluar daripada pintu dewan, saya turn right. On my right tu betul-betul memang toilet dan nampak toilet bowl. Dan saya nampak orang duduk dekat toilet bowl. Sebab tu saya tanya, ada tak tim saya yang masuk? Sebab saya takut kalau diorang yang nak agak-agak nak terkencing ke apa, mungkin diorang pergi masuk kat toilet bowl tu. Tapi diorang kata tak ada siapa pun yang masuk. So basically memang itu adalah benda-benda yang memang ada dekat sini. Kita boleh nampak, tapi bukannya secara nyata sebenarnya. Benda-benda yang alam dunia kedua ni memang sememangnya ada. Tetapi dengan izin Allah, kalau kita ni
dipernampakkan, dipertunjukkan, maka ia nampak di depan mata kita. Alright, tapi tadi kenapa mak muntah-muntah? Mak tak pregnant. Okay. Muntah-muntah tu biasanya bila kita ni menahankan sesuatu energi tu yang cuba kita nak lawan sebenarnya. Okay. Ini adalah daripada saya punya sixth sense. Okay. Bila kita merasakan ada sesuatu yang seperti nak cuba mendekati kita, akan terjadinya sesuatu daripada dalaman kita ni yang melawan balik untuk benda tu tak nak masuk. So mungkin ini adalah sebenarnya lebih kepada kebatinan. Ini adalah secara kebatinan, bukannya dibuat-buat tau, bukan dibuat-buat. Benda ni semua terjadi, memang terjadi sendirinya. Okay. Lawak kenapa tu Ika? Lawak. Okey, muntah sebab alahan pun mungkin juga. Kadang-kadang sebab banyak kekotoran. Banyak kekotoran. Sebenarnya kalau kita pergi tempat-tempat yang tinggal macam ni pun banyak benda-benda yang ialah habuk-habuk semua kan. Benda-benda tu pun memang akan membuatkan mungkin kita jadi lawyer-lawyer juga. Kadang-kadang ada certain tu, ada certain tempat tu kadang-kadang ada mengeluarkan bau yang unexpected tau. Kadang-kadang kita tak jangka, tiba-tiba macam ada bau yang memang meloyakan. Tapi kalau tadi apa yang saya experience tadi bukan saya tak ada tercium ataupun ada bau-bau yang pelik-pelik tadi. Tak ada, memang tak ada. Tapi yang tadi tu memang benda tu saya rasa mual nak muntah, macam memang ada datang nak sakit kepala pun ada, berdenyut dekat belakang, semua ada. Tu jadi badan tak selesa sebenarnya. Badan kita rasa tak selesa. Mak, tulisan tadi tulis apa? Ya ke? Ada ke saya batuk? Rasa macam batuk tak ada kot. Kena pakai mask. Mungkinlah dia pakai mask. Tapi kalau pakai mask tu lemas dah lah dengan panas. Panas ni dengan panas berpeluh-peluh. Kalau pakai mask tu nak bercakap pun susah nanti. Dah suara pun jadi lain. Okey, tak apa, nanti kita fikirkan. Alright, so saya rasa sekian saja. Tulisan dekat kantin. Tulisan dekat kantin yang saya ingat tadi ada nama Gigi. Tulisan kat kantin tu menu lah, menu makanan. Ada nampak tulisan lain ke? Tak apa, nanti saya tengok balik record. Kita tengok ada apa-apa tulisan. Tulisan saya macam tak perasan lah. Ada ke? Bukan dekat dinding. Perempuan je sempat baca. Oh, yang tulis perempuan tu. Yang tulis perempuan tu, kalau korang nak tahu, lepas saya nampak makcik tu, saya terus nampak kat dinding tu perempuan. Lepas tu saya dah tak fokus apa lagi ada tulis kat situ. Tapi yang itu betul. Sebelah kanan tu ada toilet. Memang saya ternampak kelibat makcik dekat situ. Yang Gigi tu petang tadi. Tapi malam ni tak jumpa si Gigi tu kan. Gigi tu dekat sini. Alright, so nanti saya upload dekat YT. Okay, so macam ramai tak subscribe saya lagi dekat YT tu, dekat Rumah Merah. Nanti subscribe saya ya. Alright, so nanti kita jumpa lagi insyaAllah. Sekiranya saya diberi keluangan masa dan waktu, dan juga ada ada kekuatan, saya akan membuat eksplorasi pada minggu hadapan insyaAllah. Kita tengah cari tempat lagi. Kalau ada sesiapa yang mungkin ada tempat-tempat yang nak saya bagi anda merasakan satu suasana yang berbeza tu, boleh mungkin share kan, ataupun boleh PM saya. Okay, so saya akhiri malam ini dengan ucapan terima kasih yang tidak terhingga. Saya mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan seharian. Olive, thank you Olive. Mak, saya undur diri dulu. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hospital Mental JB pula mak. Okey, nanti kita try cari ya. Jauh saya nak journey pergi ke Johor ni. Kalau ada yang dekat area Selangor ke, kita nak ke utara ke, tapi kalau ada kat Johor pun boleh PM saya. Alright, so saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bye-bye. Salam rindu semua. Jaga diri, jaga peribadi. Kita jumpa next week lagi. Bye.